Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anas Aizat. Hari ni saya nak tunjuk cara buka kabin filter dalam kereta. Mula-mula buka dashboard. Lepas tu mula-mula ni kena ketip. Lepas tu tarik. Okay, lepas tu ni ada tepi ni macam tempat buka dia. Buka sebelah. Lepas tu buka sebelah lagi. Oh. Okay. Lepas tu dah nampak ni, tarik dan bersihkan. Okay, semua dah bersih. Lepas tu masukkan balik, pasang balik. Masukkan. Lepas tu pasang balik dia punya ni. Lepas tu pasang ni. Dah siap, itu saja. Terima kasih.